Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Wan Bukhari Sufian bin Wan Bahminuddin. Jadi pada hari ini kami akan membentangkan kerja khusus pun tak siram berterusan bagi kerja khusus literasi bahasa yang berkod BMMB 1124 bagi tugasan 2. Dalam pembentangan ini kami akan menghuraikan satu aktiviti literasi membaca yang direka khas untuk membantu murid meningkatkan penguasaan kemahiran membaca. Jadi fokus utama aktiviti ini adalah untuk membantu murid mengenal, menyebut dan mencantumkan suku kata bagi membentuk perkataan yang mudah dan bermakna. Aktiviti yang kami cadangkan dinamakan sebagai kotak misteri yang berfokuskan kepada pembinaan suku kata dan juga padankan gambar yang sesuai berdasarkan perkataan. Jadi aktiviti yang dirancangkan dalam bentuk pembelajaran yang interaktif dan juga menyeronokkan supaya murid lebih berminat untuk belajar membaca. Selain itu, aktiviti ini juga memberi peluang kepada murid untuk belajar secara aktif melalui permainan pendidikan. Melalui aktiviti ini, murid bukan sahaja dapat belajar membaca suku kata dan perkataan, tetapi mereka juga dapat mengaitkan perkataan dengan gambar atau objek sebenar. Hal ini dapat membantu murid memahami makna perkataan dengan lebih jelas. Okey, yang seterusnya, apa itu literasi membaca? Literasi membaca merupakan salah satu kemahiran asas yang sangat penting dalam proses pembelajaran murid. Secara umumnya, literasi membaca merujuk kepada keupayaan seseorang individu untuk mengenal, membaca, memahami dan juga mentafsir makna sesuatu perkataan atau teks. Kemahiran membaca tidak hanya melibatkan kebolehan menyebut perkataan dengan betul, tetapi ia juga melibatkan pemahaman terhadap makna perkataan, ayat dan teks yang dibaca. Dalam konteks pendidikan sekolah rendah, kemahiran membaca sangat penting kerana hampir semua mata pelajaran memerlukan murid untuk membaca. Sebagai contoh, dalam bahasa Melayu, murid perlu membaca petikan untuk memahami isi kandungan cerita atau maklumat. Selain itu, dalam sains, murid perlu membaca penerangan berkaitan fenomena sains serta arahan untuk menjalankan eksperimen. Manakala dalam matematik, murid perlu membaca soalan penyelesaian masalah sebelum mereka dapat mencari jawapan yang betul. Okey, sekiranya murid tidak menguasai kemahiran membaca dengan baik, mereka akan menghadapi kesukaran untuk memahami pelajaran yang diajar oleh guru. Selain itu, kemahiran membaca membantu murid dalam beberapa aspek lain seperti meningkatkan perbendaharaan kata, mengembangkan pemikiran dan imajinasi serta membina keyakinan diri dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, penguasaan literasi membaca perlu diberikan perhatian yang serius sejak peringkat awal persekolahan. Guru perlu memastikan bahawa murid dapat menguasai kemahiran membaca secara berperingkat, bermula daripada mengenal huruf, mengenal suku kata, membaca perkataan, seterusnya membaca ayat dan teks yang lebih panjang. Bagi membantu murid mencapai tahap tersebut, guru perlu menggunakan strategi pengajaran
yang menarik dan sesuai dengan tahap perkembangan murid. Okey, yang seterusnya iaitu masalah murid dalam kemahiran membaca. Walaupun kemahiran membaca sangat penting, masih terdapat murid yang menghadapi pelbagai kesukaran dalam menguasai kemahiran membaca, terutamanya pada peringkat awal pembelajaran. Berdasarkan pemerhatian dalam bilik darjah, salah satu masalah utama yang dikenal pasti ialah murid masih belum dapat mengenal dan mencaturkan suku kata dengan betul dan untuk membentuk perkataan yang mudah. Sebagai contoh, murid mungkin mudah mengenal huruf seperti P, A, J dan U. Namun mereka masih menghadapi kesukaran untuk mencaturkan huruf-huruf tersebut menjadi perkataan baju. Situasi ini menunjukkan bahawa murid masih belum menguasai sepenuhnya kemahiran menggabungkan huruf-huruf menjadi suku kata dan perkataan. Selain itu, terdapat juga murid yang boleh membaca perkataan secara mekanikal tetapi tidak memahami maksud perkataan tersebut. Sebagai contoh, apabila murid membaca sesuatu perkataan, mereka mungkin tidak dapat mengenal pasti makna perkataan atau memilih gambar yang sesuai dengan perkataan tersebut. Perkataan ini menyebabkan masalah ini menyebabkan murid sukar untuk mengaitkan perkataan dengan objek sebenar dalam kehidupan seharian. Terdapat beberapa faktor yang menyumbangkan masalah ini. Antaranya faktor tersebut ialah yang pertama, kurangnya pendedahan kepada bahan bacaan yang sesuai dengan tahap murid. Jika murid jarang membaca, mereka akan lambat menguasai kemahiran membaca. Yang kedua pula, kurang latihan. Murid kurang latihan membaca secara berterusan. Kemahiran membaca memerlukan latihan yang kerap supaya murid menjadi lebih lancar apabila membaca. Yang ketiga pula, kaedah pengajaran yang kurang menarik atau terlalu berpusatkan guru. Jika pengajaran hanya menggunakan buku teks tanpa aktiviti yang menarik, murid mungkin akan cepat berasa bosan. Jadi keadaan ini menunjukkan bahawa guru perlu merancangkan aktiviti pengajaran yang lebih kreatif dan juga menarik supaya murid lebih berminat untuk belajar membaca. Okey, seterusnya iaitu tahap dan peringkat literasi membaca. Okey, dalam perkembangan literasi membaca, murid akan melalui beberapa tahap atau peringkat pelajaran baca. Murid akan melalui beberapa tahap atau peringkat pembelajaran membaca. Salah satu peringkat yang penting ialah peringkat mekanis. Peringkat mekanis merujuk kepada tahap di mana murid belajar mengenal huruf dan membunyikan huruf. Mereka juga perlu mengenal suku kata dan mencantumkan suku kata untuk membentuk perkataan yang bermakna. Secara kesimpulannya, literasi membaca merupakan kemahiran asas yang sangat penting dalam proses pembelajaran murid. Penguasaan kemahiran membaca yang baik dapat membantu murid memahami pelbagai mata pelajaran serta meningkatkan keyakinan mereka dalam pembelajaran. Walau bagaimanapun, masih terdapat murid menghadapi kesukaran dalam mengenal dan mencantumkan suku kata bagi membentuk perkataan yang bermakna. Oleh itu, guru perlu menyediakan
aktiviti pembelajaran yang kreatif dan interaktif supaya dapat membantu murid meningkatkan minat mereka dan juga mengatasi masalah kemahiran baca. Oleh itu, aktiviti kotak misteri ini diharapkan dapat membantu murid meningkatkan kemahiran membaca serta meningkatkan minat mereka dalam mempelajari kemahiran membaca. Okey, jadi nama saya Wan Ahmad Ilyas bin Abdul Nasir daripada kelas PM6 akan meneruskan video pembentangan kami. Okey. Jadi seterusnya ialah bagi mengatasi masalah literasi yang dikenal pasti, satu aktiviti pengajaran yang telah kami cadangkan iaitu kotak misteri, suku kata dan padanan gambar. Okey. Jadi aktiviti ini dia kebentuk sebagai satu aktiviti pembelajaran yang bersifat interaktif dan menyeronokkan bagi membantu murid-murid menguasai kemahiran asas membaca, khususnya dalam mengenal dan mencantumkan suku kata untuk membentuk perkataan yang bermakna. Okey. Jadi aktiviti ini menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan permainan atau dikenali sebagai game based learning. Pendekatan ini sangat sesuai digunakan dalam pengajaran bahasa Melayu di peringkat awal kerana murid sekolah rendah, terutamanya murid tahap 1, cenderung belajar dengan lebih berkesan apabila pembelajaran dijalankan dalam suasana yang menyeronokkan, aktif dan tidak terlalu formal. Melalui pendekatan ini, murid-murid bukan sahaja dapat belajar mengenal suku kata, malah mereka turut terlibat secara langsung dalam aktiviti pembelajaran. Dalam aktiviti ini, murid akan mengambil kad suku kata daripada sebuah kotak misteri. Kemudian mencantumkan suku kata tersebut untuk membentuk satu perkataan. Selepas itu, murid yang memadankan dengan gambar yang sesuai. Perkataan yang terbentuk dengan gambar yang sesuai. Proses ini membantu murid memahami hubungan antara bunyi, suku kata, perkataan dan makna secara serentak. Bagi melaksanakan aktiviti ini, beberapa bahan diperlukan. Okey, jadi antara bahan utama ialah kotak misteri. Kotak misteri ini boleh dihasilkan atau dibuat dengan menggunakan kotak kasut atau kotak-kotak terpakai yang mudah untuk diperoleh. Okey, jadi kotak tersebut ni boleh dihias menggunakan kertas warna, pelekat ataupun lukisan supaya kelihatan lebih menarik dan mampu untuk menarik perhatian murid. Tujuan menghias kotak ini adalah untuk menimbulkan rasa ingin tahu dalam kalangan murid, sekaligus menjadikan aktiviti ini lebih menyeronokkan. Okay. Selain itu, bahan kedua yang diperlukan ialah kad suku kata. Okay. Kad suku kata ni boleh dibuat menggunakan kad manila atau kertas keras supaya lebih tahan lama dan mudah digunakan berulang kali. Pada kad tersebut, guru akan menulis suku kata menggunakan pen marker berwarna agar tulisan lebih jelas dan mudah dibaca oleh murid. Okey, seterusnya contoh suku kata yang boleh digunakan ialah seperti ba, ju, bu, ku, mata, cawan dan beberapa suku kata yang lain. Suku kata ini dipilih kerana ia dapat membentuk perkataan yang biasa digunakan dalam kehidupan
harian murid. Seterusnya, bahan ketiga yang diperlukan ialah kad gambar. Kad gambar ini hendaklah mempunyai gambar yang jelas, berwarna dan mudah dikenali oleh murid. Setiap gambar mestilah ada kaitan ataupun berkaitan dengan perkataan yang boleh dibentuk daripada suku kata yang disediakan. Sebagai contoh, guru boleh menyediakan gambar seperti baju, buku, mata dan juga cawan. Okey. Jadi gambar-gambar ini membantu murid mengaitkan perkataan yang dibaca dengan objek sebenar yang mereka kenali dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya ialah cara menjalankan aktiviti ini. Okey. Pada permulaan aktiviti, guru akan memperkenalkan kotak misteri kepada murid. Guru boleh bertanya kepada murid apa yang mereka fikir terdapat di dalam kotak tersebut bagi menimbulkan rasa ingin tahu dan minat murid terhadap aktiviti yang akan dilaksanakan. Selepas itu, guru akan menerangkan bahawa di dalam kotak tersebut terdapat kad-kad suku kata yang boleh digunakan untuk membentuk pelbagai perkataan. Okey. Seterusnya, guru akan memilih seorang murid untuk tampil ke hadapan kelas. Murid tersebut diminta untuk mengambil 2 kad suku kata secara rawak daripada kotak misteri tersebut. Sebagai contoh, murid mungkin mengambil kad yang tertulis ba dan ju. Murid kemudian diminta untuk membaca suku kata tersebut secara kuat supaya rakan-rakan lain juga dapat mendengarnya. Pada masa yang sama, guru boleh membantu murid menyebut suku kata dengan sebutan yang betul sekiranya diperlukan. Selepas itu, murid akan mencantumkan kedua-dua suku kata tersebut untuk membentuk satu perkataan. Dalam contoh ini, suku kata ba dan ju akan membentuk perkataan baju. Seterusnya, murid diminta untuk mencari kad gambar yang sepadan dengan perkataan tersebut. Jika murid berjaya memadankan perkataan dengan gambar yang betul, guru bolehlah memberi pujian atau galakan seperti bagus atau tahniah. Okey. Selepas padanan dibuat, guru akan meminta semua murid membaca perkataan tersebut bersama-sama. Aktiviti membaca secara beramai-ramai ini dapat membantu mengukuhkan ingatan murid terhadap perkataan yang dipelajari. Aktiviti ini kemudian diteruskan dengan memilih murid lain untuk mengambil kad suku kata daripada kotak misteri sehingga beberapa perkataan berjaya dibentuk. Antara contoh perkataan yang boleh dihasilkan daripada suku kata tersebut ialah antara contoh perkataan yang boleh dihasilkan daripada suku kata tersebut ialah ba dan ju, baju, bu dan ku, buku, ma dan ta, mata, ca dan wan, cawan. Okey. Guru juga boleh menambah lebih banyak suku kata supaya murid dapat membentuk lebih banyak perkataan. Ini sekaligus dapat meningkatkan
penguasaan kosakata murid. Melalui aktiviti ini, murid bukan sahaja belajar mengenal suku kata, tetapi juga dapat belajar mencantumkan suku kata untuk membentuk perkataan yang bermakna. Ialah yang seterusnya kita pergi kepada kekurangan ataupun kelebihan yang ada pada projek inilah. Jadi secara mudahnya analisis yang kita dapat daripada bahan ini ialah kelebihan atau kekurangannya adalah aktiviti kotak misteri suku kata ini dan padanan gambar ini mempunyai beberapa kelebihan lah. Untuk yang pertama ni, untuk kelebihannya adalah aktiviti ini menarik minat murid kerana aktiviti ini berbentuk permainan. Jadi bila berbentuk permainan ni dapat menariklah minat pelajar untuk bermain. Murid dapat memahami suku kata dan perkataan dengan lebih jelas melalui sokongan visual. Itu adalah kelebihan yang kedua. Dan untuk kelebihan yang ketiga, aktiviti ini menggalakkan penglibatan murid secara aktif, meningkatkan keyakinan murid untuk membaca perkataan dengan lebih lancar. Walau bagaimanapun, sekiranya ada kelebihan, sudah pasti akan ada kekurangan. Di beberapa kekurangan yang ada adalah guru perlu menyediakan bahan sebelum aktiviti dijalankan dan bahan ini agak sedikit kompleks lah. Kad suku kata mudah rosak jika tidak dilaminasi. Diperlu kepada laminasi. Dan seterusnya, aktiviti mungkin mengambil masa lebih lama jika bilangan murid terlalu ramai. Dan seterusnya, pemilihan aktiviti ini disokong oleh justifikasi akademik. Aktiviti ini sangat sesuai pada untuk peringkat mekanis kerana murid dapat belajar mengenal suku kata dan mencantumkannya untuk membentuk sesuatu perkataan. Penggunaan kad suku kata atau gambar boleh membantu murid memahami sesuatu perkataan dengan lebih jelas, manakala pendekatan permainan ini mampu untuk meningkatkan motivasi pelajar dan minat pelajar ataupun murid untuk belajar di dalam kelas. Secara mudahnya, aktiviti kotak misteri suku kata dan padanan gambar merupakan satu kaedah pembelajaran yang sangat efektif untuk membantu murid menguasai kemahiran membaca perkataan yang mempunyai hanya 2 suku kata. Dengan pendekatan pembelajaran yang lebih menyeronokkan, penggunaan bahan visual dan yang menarik dan penglibatan murid secara aktif, aktiviti ini dapat meningkatkan literasi membaca murid secara berperingkat selaras dengan rubrik penilaian literasi. Sekian sahaja daripada saya. Tengku Izzaz, terima kasih. Jadi ini adalah contoh simulasi video yang menerangkan bagaimana otak ini berfungsi. Okey, jadi Izzaz sebagai guru, saya dan Ilyas sebagai murid. Baiklah. Di sini kita ada kotak misteri. Jadi untuk kotak misteri ini, awak semua perlu pilih 5 gambar dan daripada sisi ini, dan awak semua perlu pilih suku kata daripada sisi ini untuk dekatkan gambar tersebut. Faham? Faham. Jadi kita teruskan. Siapa nak mula dulu? Saya. Baik. Gambar yang pertama, gambar yang kedua. Ilyas, awak pula. Ambil gambar sebelah sana dan dekatkan. Ini tiga saja.
saya dah lekatkan 7 gambar. Dan sebenarnya ada lebih banyak gambar. Jadi apabila diulang, maka gambar tersebut akan menjadi bervariasi lah. Jadi seterusnya pelajar akan melengkapkan suku kata dengan mengambil kad-kad di bahagian ini. Di Bukhari boleh melengkapkan suku kata di bahagian di sini terlebih dahulu. Okay. Dengan suku kata yang ada, perlu lengkapkan gambar-gambar yang ada di sini. Misteri betul ni. Sudah membentuk satu perkataan, iaitu daripada huruf jadi beginilah cara bermainnya. Dan setelah semua dilengkapkan dengan baik, sebagai contoh gambar dadu ini telah dilengkapkan dengan suku kata da dan juga suku kata du. Jadi kita boleh minta pelajar tersebut untuk eja suku kata yang telah selesai. Dan begitulah seterusnya untuk gambar-gambar yang lain. Dan permainan ini boleh diulang beberapa kali sehinggalah semua pelajar habis bermain. Sebabnya dia ada begitu banyak